Ramadan dah dekat, tapi awas kalau tak jaga makan, gout boleh menyerang. Bayangkan tengah semangat nak ibadah ni, tiba-tiba kaki bengkak, sakit menyucuk, nak solat pun susah. Kenapa jadi macam ni? Sebab masa berbuka, ramai yang makan makanan tinggi purin tanpa sedar. Contohnya seperti daging merah, makanan laut, organ dalaman, minuman manis dan bergas dengan kuantiti yang sangat banyak. Jadi, apa solusi supaya gout tak menyerang masa puasa? Yang pertama, pilih makanan sihat. Lebihkan sayur dan buah, minum air secukupnya dan yang paling penting, aktifkan diri anda. Jangan duduk lama sangat. Selain dari itu, pilih protein yang rendah purin. Dan kalau nak support kesihatan sendi dan kawal asid urik, anda boleh ambil Cherry Go Up yang boleh bantu cegah gout sebelum ia menyerang. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang produk ini, komen gout dekat bawah. Semoga kita dapat puasa dengan tenang dan bebas dari gout.